Saya menetap di Selangor, bolehkah saya balik kampung ketika cuti? Saya nak jamak pada solat fardu. Boleh. Kalau mu dak duduk di Kelantan dah, mu duduk di Selangor dah, Kelantan ni hanya mari ziarah-ziarah sahaja, maka boleh jamak qasar. Bila? Jika balik ke Kelantan taklah sampai 4 hari dan ke atas. Faham? Tapi kalau kamu ada 2 tempat tinggal, Kelantan duduk, Selangor pun duduk, dua-dua tu tempat tinggal, dua-dua dah boleh jamak qasar. Tapi kalau dulu memang mu tinggal di Kelantan, sekarang sudah mustautin di Selangor, sekarang sudah bermukim di Selangor, anak-anak sekolah di Melaka dah, balik ziarah ibu bapa saja, kawan-kawan adik-adik pada raya, tengok balik berapa hari. Kalau balik itu 3 hari dan ke bawah, masih berstatus musafir, boleh jamak qasar. Tapi kalau balik nak duduk 4 hari dan ke atas, hilang nama mukim, sebaik saja sampai kepada negeri ataupun daerah yang kita nak bertempat tinggal. Soalan seterusnya,